Tuan-puan bayangkan sekiranya kita simpan emas banyak-banyak tapi sebenarnya emas kita tak laku. Tuan-puan, so untuk elakkan perkara ini berlaku, pastikan tuan-puan cek kriteria yang penting bila nak simpan emas dekat syarikat emas. Tak tahu apa, pastikan tengok video ini sampai habis, like dan save juga untuk rujukan pada masa akan datang. Sekarang ni tuan-puan ada pelbagai jenis emas yang dijual dan ditawarkan dekat media sosial dan juga kedai-kedai emas. Perkara paling penting bila kita nak simpan emas ataupun dapatkan emas dari mana-mana syarikat, pastikan harga per gram yang rendah. Split yang nipis, kita boleh dapatkan emas fizikal seberapa banyak yang kita inginkan. Berang syarikat emas tersebut juga banyak untuk memudahkan kita sebagai penyimpan emas. Dan yang kelima, bila kita nak jual balik emas yang kita simpan dari syarikat tersebut, tak ada masalah ataupun tak ada syarat yang cerewet. Kalau sebab kita simpan emas ni ialah bila kita simpan emas, kita nak jual pada waktu kecemasan supaya dapat bantu kita. So tanpa bayangkan, sekiranya kita dah simpan emas banyak-banyak berkeping-keping, tetapi bila kita nak jual, ada pelbagai syarat yang kita perlu tepati baru kita boleh jual emas tersebut. So agak sukar sebagai penyimpan emas bila kita nak jualnya, syarat yang kita perlu tepati baru boleh jual. Nak lagi mudah tuan-puan jual dekat syarikat emas yang dapat beli emas kita tanpa syarat yang cerewet. Contoh, kalau emas kita tercalar ke, bengkok ke, patah ke ataupun terkeluar daripada isi dan sebagainya, syarikat emas tersebut masih lagi boleh beli emas kita dengan harga yang tertinggi. Kat mana kita boleh dapatkan khidmat tersebut? Jawapannya ada dekat Public Gold. Public Gold ni tuan-puan telah beri jaminan kepada semua penyimpan emas mereka bahawa sekiranya emas tersebut calar ataupun bengkok ataupun terkeluar daripada sil sekalipun, Public Gold masih beri jaminan akan beli balik emas kita pada harga yang tertinggi. So kita sebagai penyimpan emas tak perlu risau bila syarikat emas tersebut beri jaminan sebegitu kepada kita. Tuan-puan, pastikan nak simpan emas, cek 5 kriteria ini dahulu baru nak mula simpan emas. Yang pertama, harga per gram yang murah. Yang kedua, split yang nipis. Yang ketiga, emas fizikal unlimited. Yang keempat, brand syarikat emas tersebut pun ada banyak. Dan yang kelima, kita boleh jual emas kita tanpa ada syarat cerewet. Dan lagi mudah, tuan-puan simpan sahaja dekat Public Gold. Sebab Public Gold antara syarikat emas yang cukup 5 kriteria ini. Macam mana nak mula simpan emas tu? Mudah sahaja tuan-puan. Klik saja link dekat profil saya untuk daftar akaun secara percuma dan boleh terus mulakan simpan emas hari ini dengan serendah RM100 sahaja. Atau tuan-puan ada persoalan nak tanya, boleh kontak saya dekat nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun dengan lagi mudah. Akhir kata, macam biasalah, senangnya nak simpan emas.